Saya masuk je lah macam biasa. Tiba-tiba saya nampak Intan pegang duit banyak dekat atas meja bos tu. Saya buat tak nampak je lah. Lepas tu nak keluar tu, Intan terus tarik turun saya. Saya tak tipu apa saya nampak tadi. Dia mengamuk sebab tak nak nampak dia bersalah. Macam ni, rupanya berani dengan kau. Kau buat macam ni, sebab nak tutup salah kau. Kau tak malu ke? Dah curi duit company, dah sebelah aku macam tak ada apa. Aku menyesal ambil kau kerja. Kau ni kan? Cik kau Intan, kau ni nak berampau ni? Apa ni bos? Kenapa saya pula yang kena tampar ni? Ush, banyak duit.